Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia dan Datuk Zulkifli, Mufti dan Menteri Agama, bekas Menteri Agama, banyak pemimpin-pemimpin Islam yang hadir. Saya tak dapat sebut semua. Saya berpendapat bahawa perlu saya beri sikit penerangan kenapa saya menulis buku ini. Saya dalam kehidupan saya ini, saya mendengar banyak sedutan daripada ayat-ayat Quran, hadis dan sebagainya. Sebab itu saya ingin tahu sama ada sedutan itu betul atau tidak. Saya berpendapat bahawa Al-Quran datang kepada saya jatuh tadi. Datang kepada kita dalam bahasa Arab dan kita tak faham bahasa Arab. Jadi kita tak dapat panduan daripada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah catatan segala wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya anggap bahawa Al-Quran lah punca segala-gala yang kita kenali sebagai agama Islam. Saya tak boleh membaca saya dah khatam Quran masa kecil lagi, tapi tak faham isi kandungan Quran. Saya nak faham apa dia ajaran, panduan yang terdapat dalam Al-Quran. Untuk itu saya terpaksa baca dalam bahasa yang saya faham. Bahasa yang saya faham ialah bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi saya baca Quran dalam bahasa Melayu. Ada orang yang berkata kepada saya, Quran dalam bahasa Melayu bukan Quran. Saya mengakulah Quran dalam bahasa Melayu bukan Quran. Saya bertanya, tapi Ustaz ajar saya agama Islam dalam bahasa apa? Dia kata dalam bahasa Melayu. Mana saya tahu betul ke tak betul. Kalau ajar saya dalam bahasa Arab, saya tak faham. Sebab itu, kita kena terima juga tafsiran ataupun terjemahan kepada bahasa yang kita boleh faham. Barulah kita dapat panduan daripada Al-Quran. Pada pendapat saya, Al-Quran memberi penjelasan berkenaan apa dianya agama Islam. Di antaranya ialah apa dianya cara hidup orang Islam. Dan itu yang saya tumpukan, iaitu cara hidup ad-din, cara hidup orang Islam. Dan saya cuba seboleh-bolehnya mengikuti panduan yang terdapat sebagai cara hidup orang Islam. Tak semualah. Ada yang saya pun juga menyeleweng ataupun tidak ikut sepenuhnya panduan yang terdapat dalam Al-Quran. Tetapi kebanyakan daripada yang saya dapat amalkan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Dan saya berpendapat bahawa kalau kita ikut ajaran Islam, ad-din, cara hidup Islam daripada Quran, kita akan jadi manusia yang berjaya. Bukan saja berjaya di akhirat, tetapi berjaya di dunia ini. Kejayaan kita di dunia ini tak kurang pentingnya daripada kejayaan kita di akhirat. Kerana kita semasa di dunia membuat persiapan untuk masa kematian kita ataupun selepas kita sudah ke akhirat. Dan kalau kita hidup dalam keadaan yang tidak baik, iman kita pun akan terjejas. Saya biasa jumpa orang Islam yang terpaksa berhijrah ke negara bukan Islam dan akhirnya dia memeluk agama Kristian. Saya terkejut. Ada orang Islam boleh tinggal agama Islam. Tetapi demikianlah tekanan terhadapnya sehingga dia tinggal negara Islam untuk tinggal di negara bukan Islam. Dan ini sedang berlaku. Kerana apabila negara-negara Islam tidak memberi pentadbiran yang baik, ramai orang Islam terpaksa tinggal negara mereka. Dan mereka bukan pergi kepada negara Islam yang lain. Mereka pergi ke negara bukan Islam kerana pendapat mereka ialah
pentadbiran di negara bukan Islam ni lebih selamat untuk mereka. Ini bermakna bahawa pentadbiran di negara Islam tidak selamat. Kenapa? Apakah ini disebabkan oleh agama kita? Dan saya baca Quran berkali-kali dan saya dapati tak ada yang salah daripada ajaran Quran. Yang salah ialah kita tidak amalkan apa yang disuruh oleh agama Islam. Sebab itu saya berpendapat bahawa ada pentingnya kita faham isi kandungan dalam Quran ini, terutamanya berkenaan dengan cara hidup orang Islam. Dan saya berpendapat bahawa kalau hari ini kedudukan orang Islam tertekan sehingga agama Islam dikata agama pengganas, sebabnya bukan kerana agama Islam, sebabnya ialah kerana kita tidak amalkan ajaran Islam. Kalau kita amalkan ajaran Islam, kita tak akan dituduh sebagai pengganas. Umpamanya kita lihat sekarang dengan sedihnya orang Islam dibunuh oleh orang Yahudi di Gaza. Kenapa ini berlaku? Sebabnya kerana kita tidak ikut kehendak agama Islam. Agama Islam dalam Quran menyuruh kita membuat persediaan untuk melindungi keselamatan orang Islam. Kita tak buat. Ada satu masa dulu kita orang Islam merupakan orang yang terkuat di zaman Osmaniyah. Tak ada orang yang berani memburukkan, menghinakan agama Islam kerana ada kuasa besar yang terdiri daripada negara Islam. Tetapi selepas daripada itu, tidak ada lagi kuasa besar negara Islam. Sebab itu apabila diserang, Gaza diserang dan ramai dibunuh, orang Islam tak buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Yang boleh buat pun tak buat. Kerana kita tak ikut. Kita ada keupayaan. Kalau kita bersatu, orang Islam semua bersatu dan menentang Israel dan menentang juga Amerika, saya fikir mereka akan hentikan serangan mereka terhadap orang Islam. Tetapi kita bukan saja tak ada kekuatan, yang ada kepada kita pun kita tak guna. Kita cukup kaya, tak pernah orang Islam lebih kaya daripada sekarang. Duit datang berbilion-bilion. Kerana Tuhan kurniakan kepada orang Islam kekayaan yang luar biasa. Minyak dan sebagainya. Tapi apa yang kita buat dengan duit? Kita bagi kepada Amerika. Kenapa kita bagi kepada Amerika? Sedangkan kita boleh guna duit itu untuk memperkuatkan diri kita. Saya yakin kalau kita ikut ajaran Islam, kita bersatu, kita anggap semua orang Islam sebagai saudara kita, kita dengan kekayaan yang dikurniakan oleh Tuhan kepada kita, kita mampu mempertahankan Gaza, Lebanon dan lain-lain. Tapi kita tak mampu. Bahkan kita sokong orang yang melakukan kezaliman ke atas, genocide ke atas Gaza. Saya amat sedih. Tak boleh buat apa. Kita hantar bantuan pun tak sampai. Inilah sebab kita tak ikut ajaran Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Banyak lagi pendapat yang ada, tetapi kita anggap Quran lah pemandu yang utama bagi agama Islam. Sebab itu saya, walaupun bukan saya ulama ataupun orang yang terpelajar dalam bidang agama, tetapi saya dapat banyak panduan daripada Quran dan saya harap orang Islam semua menggunakan Quran itu sebagai panduan terhadap cara hidup mereka. InsyaAllah kalau mereka buat demikian, Gaza tidak akan berlaku. Penghinaan terhadap Islam tidak akan berlaku. Tidak akan ada sesiapa yang boleh kata, oh, Islam ini adalah agama pengganas. Islam bukan agama pengganas. Tetapi orang Islam yang menjadi pengganas kerana mereka tidak ikut ajaran Islam seperti yang ada dalam Quran. Kadang-kadang ikut pemimpin dengan agenda mereka dan mereka buat sesuatu yang tidak baik, yang dilarang oleh agama Islam, dan kita ikut pemimpin. Kita tak ikut Al-Quran. Sebab itu saya cubalah sikit-sikit walaupun tak pandai dalam bidang agama. Ini yang saya belajar daripada Al-Quran. Dan kalau
boleh diterima. Saya fikir kalau kita amalkan kehidupan, cara hidup orang Islam, kita akan pulih semula agama kita. Tak lagi dihina, ditekan, diherdik seperti yang terdapat sekarang. Itulah tujuan saya sebagai orang yang bukan terpelajar dalam agama, tetapi yang berpegang kepada ajaran Al-Quran. Dan saya berpendapat sedikit sebanyak kejayaan, kalau boleh dikatakan kejayaan saya, dia berasas kepada pegangan kepada cara hidup orang Islam. Saya harap buku ini dapat sedikit sebanyak memberi pandangan saya lah berkenaan dengan agama saya, dan saya tidak boleh terima kononnya agama Islam ini tidak baik. Saya tak boleh terima. Kadang yang tak baik ialah orang Islam, bukan agama Islam. Dan kalau agama Islam yang sebenarnya datangnya daripada wahyu Allah SWT kepada Muhammad yang dicatat dalam Al-Quran. Saya berdoa, saya meminta supaya sikit sebanyak kita kembali kepada Al-Quran supaya kita dapat pulih semula agama kita dan kita tidak lagi akan dituduh sebagai pengganas dan diherdik, ditekan, dibunuh dengan sewenang-wenangnya seperti yang berlaku sekarang. Itulah hasrat saya. Saya ucap terima kasih kepada Tuan Zulkifli kerana sudi nak melancar buku saya ini, dan saya harap buku saya dibaca jugalah oleh sesiapa yang ingin. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, begitulah luahan ataupun perasaan yang cuba digambarkan oleh Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad tentang tulisan ataupun sebenarnya catatan peribadi beliau. Bila menekuni muka surat demi muka surat, lembaran demi lembaran ketika membaca Al-Quran, di sana beliau mendapati ada isi-isi yang boleh diangkat, yang beliau meletakkan inilah antara tanggungjawab sebagai seorang pemimpin mengikut kapasiti masing-masing. Sebab itu di dalam mukaddimah buku tersebut ada dicatat, I am not an ulama. I did not study Islam to the level of getting a degree. I realize many will say I have no right to speak, much less write a book on Islam. But I am a Muslim. I was born a Muslim and I brought up as a Muslim. Because of that, I consider I have a right to understand my Muslim religion. Sebab itulah kalau kita dapati nanti, tulisan ini lebih mengangkat kepada universal values, nilai-nilai sejagat yang ada pada Islam. Sebab itu tadi kalau kita perasan Tun ada menyebut cita-cita beliau untuk cuba faham dan kongsikan keindahan Islam. Cuma bagi sesetengah, bila melihat Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, mungkin ada sedikit kesukaran untuk difahami dan disampaikan. Sebab itu nanti apabila tuan-tuan mendapati buku ini, catatan peribadi itu memang menggunakan bahasa manusiawi yang tidak terlalu akademik, yang kadang-kadang kalau kita baca terjemahannya mungkin kurang sampai maksud bagi sesetengah. So bila dia bersifat catatan peribadi ala-ala diary begitu, mungkin bagi sesetengah ia mudah difahami. So nak digambarkan, jangan pula tiba-tiba kata Tun nak jadi mufassir ke, ahli tafsir terkemuka ke. Tidak sama sekali. Inilah melambangkan cita-cita setiap orang yang ada usaha bagaimana nak mengangkat ketinggian Islam mengikut kapasiti masing-masing. Seterusnya, untuk tidak melengahkan masa, kita berikan perhatian kepada klip yang disediakan atas cita-cita Tan Sri Tuan Guru Presiden seboleh-bolehnya nak bersama dengan kita pada hari ini. Pun begitu ada kekangan, maka kita berikan ruang untuk berikan fokus kepada klip yang disediakan. Silakan. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Satu perlambangan masa yang sentiasa berlalu dan sangat sinonim dengan Yang Berbahagia Tun, yang mengajar kita banyak tentang masa, yang juga terakam dalam buku tentang wal asri, demi masa.